pasal tanah wakaf tu surau tadi tu. Satu tengah dia pun tak. Boleh ulas lagi tu sih. Pembinaan surau apa semua kata kat bawah tu kan. Yang nak gantikan tu sih. Dia begini, surau ni kita pun dah kaji. Dulu surau tu buat memang kawasan itu kawasan perkampungan. Sekarang tak ada orang. Dan kita nak bangun dia akan menghalang apa proyek bangunan, jadi kita ganti. Dia bukan perkara baru. Bukan perkara baru. Banyak tempat-tempat di lain pun termasuk di Saudi Arabia. Tanah wakaf itu diganti dengan tempat yang lebih baik. Ini matter of walking distance je. Berapa jauh je kita matter of. Kita buat dalam kompleks ni juga. Dan tanah di Mekah kita cakap kata panjang lah ni kita nak cakap. Dia tak ada isu kalau kita tersalah di fatwa tak benar. Kalau kita salah takkanlah Menteri Agama nak terima di pampasan. Menteri Agama yang agensi yang bertanggungjawab semua tanah masjid, tanah wakaf, dia dah terima pampasan kita. Okey? Mana dia dah Menteri Fatwa pun tahu okey. Kita saya ganti dengan yang baik. Dan kita nampak penilaian kita ini akan menolong umat Islam lagi. Jadi saya kata tadi orang boleh demai beli belah. Dia tak payah nak rush dah. Asar ke, Zuhur ke, Maghrib ke, dia boleh pergi semayang dengan keluarga dia. Dan tempat dia tak 400 jamaah. 400. Boleh buat jemaat. Kecuali kalau kita roboh, tak buat apa, tak ada apa. Dan kita tak akan benarkan orang dalam kompleks main masuk itu pecah. Dia main kolok. Seolah-olah dia bangunan yang berasingan. Dengan kemudahan-kemudahan. Kita tak nampak tak apa masalah. Okey. Ustaz, yang 1.6 juta tu dah dibayar ke belum? Ya, dah masuk akaun dah. Bagi dekah ke kemana lebih kan. 1.48 juta. 1.48 juta. 1.48. Dibayar kepada siapa tu? Dia minta Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam dia duduk teras semua tanah masjid, tanah wakaf. Jadi kita bagi kepada dia balik. Maknanya pihak otoriti yang bertanggungjawab, yang ada lokal standar, dah bagi dia punya konsen. Majlis Fatwa dah bagi dia punya konsen, bertulis. Itu saya tak tahu lah fatwa mana pula keluar di jalan ni. Saya nak fikir. Dia pun nak lawan ni pun saya tak kerti dia pun alim ada. Ya. Tapi katanya tadi Dato' Sri, kalau pihak berwajib dapat sediakan tempat lain, bangunan lain, mereka terima, mereka tak mau bawa shopping kompleks, macam mana Dato' Sri? Hadis mana kata kena bangunan lain? Main nas kat saya abang. Saya pandai sangat main jumpa MB. Ambil Quran mana, hadis mana ada. Okey? Majlis Fatwa yang minta supaya kita ganti balik di kompleks. Jadi kalau Majlis Agama Islam, dia akan pakai duit 1.48 juta tu untuk cari tempat lain untuk nak ganti balik. Tapi di shopping kompleks ni Majlis Fatwa kata kita buat satu kawasan surau di bahagian luar dan fasad dia fasad Islam. Dan kita dah atas request Majlis Fatwa kita buat. Takkan dia pernah tengah Majlis Fatwa tu yang saya tak layan. Dia tak tahu maklumat, dia buat rayolah. Itu yang payah tu. Asalnya kalau ikut plan asal daripada pihak developer, surau ni di tingkat 3 seperti mana juga shopping kompleks yang lain lah. Tapi atas permintaan Jawatankuasa Fatwa semasa kita buat briefing tu, mereka minta supaya diadakan di shopping yang sama, di bangunan yang sama, tapi di tingkat bawah. Dan daripada luar nampak fasad dia punya bentuk image tu sebagai surau. Lebih prominent lah. Prominent daripada luar lagi. Jadi maknanya dia tak perlu masuk pergi buat shopping untuk pergi semayang situ. Sambil-sambil dia jalan kat luar tu, dia nak semayang, tengok tu dia boleh masuk. Daripada luar pun boleh masuk. Dan ini dipersetujui oleh pihak developer. And on top of that, akan ada buat satu lagi. Itu pulang Majlis Agama. Tapi itu pun yang tu Majlis Agama akan gantikan manfaat tu di tempat yang difikirkan oleh Majlis Agama. Manfaat itu lebih besar. Macam Datuk Seri sebut tadi, kalau di sini ada orang semayang tapi jemaah terlalu sedikit. Jadi nak digantikan manfaat itu di tempat yang lain yang manfaat itu lebih besar. Itu diputuskan oleh Majlis Agama lah. Yang paling penting sekarang ialah melibatkan sekeping tanah wakaf. Di belakang ini ada surau. Surau itu didiri di atas tanah wakaf. Surau itu dia tak ada qaryah sebenarnya. Dulu ada qaryah atau kawasan. Bagi satu surau tu biasa ada qaryah. Tapi sekarang ni tidak ada.
Cumanya yang sedang semayang waktu situ ialah pekerja-pekerja di syarikat Takaful, sebuah kedai dekat situ. Dan saya dipahamkan pihak PKNK dan pihak BDB telah mengkaji hal ini. Yang ada orang sembahyang jemaah pun ialah waktu pagi, waktu Zuhur dan Asar, itu pun 2 orang. Mereka ambil gambar, Maghrib tak ada, Isya tak ada, Subuh tak ada. Atas itu kita, oleh kerana nak mengganggu, kita cuba meminta kebenaran daripada Majlis Fatwa. Dan kita akan ganti tapak itu dengan tapak ataupun sebelah di bangunan yang sama, yang lebih baik. Dan pihak review dan pihak pembaju telah bersetuju untuk memberi satu kawasan di bangunan Aman Sentral ini untuk surau, menghormati surau yang lama yang luasnya 2,600 kaki. Seterus 2,600 kaki dan kapasiti dia boleh simpan 400 jemaah. Dan dia akan dibina di tapak bawah. Dan di dinding itu akan didesain khas melambangkan sebagai surau. Jadi hari ini kita akan menolong masyarakat Islam khususnya. Mereka tak payah lagi nak tergesa-gesa lari ke sana lari ke sini kalau dia main shopping, kerana dia boleh semayang di situ. Daripada pukul 10 pagi biasanya dia mula buka sampai pukul malam, dia boleh semayang Zuhur situ, Asar situ, dan semua fasilitis yang kita akan buat. Dan kita juga telah menghubungi Jabatan Agama dan juga Majlis Fatwa. Majlis Fatwa telah memberi kebenaran bertulis. Kerana kita dari segi konsep wakaf ni, saya tak tahulah kalau ada pihak-pihak lain yang dia baca kitab lain. Dia kalau kita tukar kepada yang lebih baik, maka dibenarkan. Maka sebab itu kalau tuan-tuan tengok di Mekah ni pada orang Islam, semua bangunan-bangunan di sekitar Masjidil Haram adalah tanah wakaf. Didiri atas tanah wakaf, termasuk bangunan rumah milik Sultan Abdul Hamid yang dibuat wakaf untuk orang tinggal semasa di Mekah. Mekah mean endowments, Islamic endowments. Dan telah dirubah dan dibuat bangunan yang lain kerana untuk meluaskan kawasan Masjidil Haram. Itu yang berlaku. Maka sebab itu Majlis Fatwa telah beri jawapan bertulis. Saya tak tahu dimaklumkan kepada saya tak tengok. Dibenarkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan termasuk juga Majlis Agama Islam, kita bayar pampasan berdasar nilai pasaran. Dan wang itu telah pun diambil oleh Majlis Agama. Jadi kalau ada pihak-pihak yang kurang berpuas hati, saya fikir eloklah kaji dulu. Kita kaji dulu, tengok tentang beberapa kepentingan, kita tengok semua sudut. Ini tu perkara jangan dianggapkan bahawa kerajaan ini akan merubah surau dan seumpamanya, tidak. Tapi kita mengganti yang lebih baik. Itu tu perkara yang saya ingat semua orang kena fahamlah. Itu satu. Maka sebenarnya ini saya maklumkan bahawa semua ini akan ditanggung oleh pejabat mufti, pejabat syarikat Aman Sentral, niapan itu, dan kita akan bagi pandangan-pandangan kita asalkan dia punya syiar atau simbol itu orang tahu bahawa itu surau. Selepas kita siap nanti, saya akan minta supaya satu jawatan kuasa mentadbir, sama ada daripada pihak Majlis Agama akan bertanggungjawab untuk nak menguruskan surau ini. Kalau nak harap orang tanggang badak, surau pun tak ada. Mungkinlah token-token kereta, token mutu kot nak jaga surau tu. Maka sebab itu kita minta satu jawatan kuasa akan ditubuhkan dengan kerjasama Majlis Agama untuk kita mentadbirkan dan bagaimana kita nak mengimbaskan. Dan saya cukup confident sebagai orang Islam, dan dengan ada surau ini saya beri peluang kepada orang-orang yang datang meliblah. Tuan-tuan tengok di mana-mana pun sekali di Kedah ataupun kebanyakan tempat lah, tempat shopping kompleks jarang ada surau. Bila orang datang beli, dia lari lebih cepat kerana dia nak semayang. Tapi sekarang kita bagi kemudahan itu. Dia tak payah nak rush. Dia boleh beli sama ada Maghrib atau Isya, dia bawa keluarga dia pergi semayang itu. Di samping dia ada tempat-tempat lain. Ini satu keistimewaan yang kita akan buat.